Saya ada seorang customer yang ada RM20,000 cash dan dia tanya saya emas fizikal yang macam mana yang patut dia ambil. Jadi, buat sesiapa yang ada RM20,000 dalam akaun simpanan dan ingin tukarkan ke dalam bentuk emas, boleh save dan tengok video ni sampai habis. Jadi, sebelum saya menjawab soalan ni, biasanya saya akan tanya dulu apa tujuan simpanan RM20,000 ini. Kerana sebelum tuan-puan decide nak dapatkan emas fizikal, penting untuk tuan-puan tahu tujuan simpanan emas supaya tuan-puan boleh memaksimumkan keuntungan. Saya bagi contoh mudah, dengan bajet RM20,000 tadi, saya sarankan tuan-puan ambil item 10 dinar ini. Kenapa? Kerana kadar spread lebih rendah dan charge gold premium lebih murah berbanding tuan-puan ambil 10 keping 1 dinar. Tapi jika tujuan simpanan tuan-puan adalah untuk tabung pendidikan anak-anak atau dana persaraan, saya sarankan tuan-puan dapatkan emas fizikal yang gramnya lebih kecil seperti gold bar 5 gram ini yang harganya sekitar RM2,500. Tuan-puan boleh dapatkan 8 keping gold bar 5 gram ni dengan modal RM20,000 tadi. Biasanya, bila memiliki item kecil macam ni, mudah untuk dijual pada masa akan datang dengan jumlah yang kecil jika tuan-puan perlukan duit. Jadi dah nampak kan? Penting untuk kita letakkan matlamat simpanan emas. Yang nak mulakan tabungan emas pertama bersama Publigo boleh klik pada beg biru di bawah atau klik pada link di bio saya. Nanti saya bantu tuan-puan sebaiknya.